iaitu berkenaan tentang mengharamkan pembunuhan jiwa dan satu jenayah ke atas perkara tersebut. Dalam buku ni, muka surat 66, siapa yang ada lah, Allah Jalla wa'ala menyebut dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 93, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Sesiapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya. Secara umum, perbuatan membunuh ni adalah perbuatan larangan, selah daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kita akan lihat secara umum bagaimana keadaan yang dikatakan pembunuhan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pembahagian nanti kita akan baca. Jadi secara umumnya disebut tadi, membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang sah termasuk dosa besar dalam agama kita Islam. Ini dah melampau sangatlah, kan? Perkara yang dah melebihi batasan. Jadi zaman akhir ini, mutaakhir ini, yang dikatakan zaman fitnah, bunuh ni dah jadi perkara mengli. Orang tak kisah. Dan ia sangat menakutkan sebenarnya. Yang orang takut masuk penjara, kena seksa ataupun tidak. Dan dia tak takut bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalakan dia sehingga di hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keras penumpahan darah. Ini lebih besar lagi lah, kan? Serang, macam kita sebutkan. Islam ni dia tak menyerang, tapi dia bertahan. Dan kalau dia pergi nak buka sesebuah negara, dia tak serang tapi memberi tawaran. Tawaran yang memihak kepada kedua-duanya. Tak ada rugi. Tak ada rugi. Islam ni sangat luar biasa. Bertahan, dan kalau diserang baru membalas. Cuma ada satu perangan dulu kita sebutkan. Itu kerana sahabat mengambil perkiraan tersendiri. Lepas tu Rasulullah SAW suruh mereka beristighfar. Tapi kebanyakan begitulah. Kalau pergi, mesti ada sebab. Sebabnya nak menyelamatkan akidah. Itu yang paling utama. Itu sebab bila datang mereka akan beri tawaran. Tawaran untuk mereka menerima Islam. Bagi masa. Bukan pada masa tu juga kalau dibagi tawaran Islam mesti, tak. Bagi masa untuk mereka berfikir. Kemudian kalau tak mau juga, maka mereka kena ikut peraturan lah. Tak ada pertumpahan darah, iaitu dengan membayar cukai. Yang ketiga baru dah degil sangat, supaya bekerjasama. Yang kedua, bayar ni bukan kerana nak memeras, tidak, rasa terbela dan terpelihara. Kita kan kalau hadir seminar, mana-mana ceramah-ceramah yang besar-besar tu kan dikenakan bayaran. Bayaran tu mengikat komitmen. Komitmen kedua belah pihak. Satu pihak penganjur, dia akan menyediakan semua apa yang ada, dari segi noktahnya, dari segi apanya, dari segi makan dan minum. Dan yang bayar tu pula, dia akan rasa keterikatan. Kalau tak pergi, rugilah sebab dah bayar. Dan lebih daripada itu, mereka tidak dapat ilmu. Itu salah satu di antaranya. Begitulah keadaan manusia. Orang kalau percuma ni biasanya jarang dia nak, apa dia panggil dalam bahasa Melayu? Appreciate, apa dia panggil bahasa Melayu? Menghargai. Sebab bahasa Inggeris malu. Dia tidak menghargai.
Sebab percuma. Bagi dia bila percuma ni tidak ada nilai. Jadi Islam ni tak begitu mandang. Islam ni serius, semuanya serius. Tak ada satu benda pun yang tidak bernilai dalam agama kita. Itu sebagai mukaddimah kepada tajuk yang kita nak bicarakan pada maghrib ini. Cuba tengok dalam surah Al-Isra. Surah Isra surah berapa? 17. Ada yang hafal. Tu saya tambahkan di sana, ada yang hafal. Ayat ke-33. Wala taqtulun nafs, dan janganlah kamu membunuh diri. Bunuh diri ni memang dosa besar lah. Putus harapan. Pelik tak tuan-tuan? Pelik lah. Tuan-tuan jangan kata orang yang bunuh diri ni orang yang tak faham agama. Orang yang ada agama pun bunuh diri. Kita tengok banyaklah kisah-kisah di universiti contohnya kan. Ada orang-orang yang mengambil jurusan agama ni bunuh diri. Itu jawapan kepada apa dia? Engkau belajar di mana pun, tapi kalau ilmu itu tidak memberi kepada kamu natijah untuk takut kepada Allah, ilmu itu la yanfa, tidak ada gunanya pun. Cuma belajar je lah. Saya dah sebut dulu kan, orang makin tinggi makin takut. Itu kategori ilmu dalam agama kita. Makin tinggi ilmu makin takut, makin rasa rendah diri. Tapi kalau orang yang tidak takut dengan Allah, makin tinggi, makin durjana perkara yang mereka buat. Yang melakukan kejahatan sekarang siapa dia? Semua orang besar-besar. Bill Clinton kecil orang ke? Besar kan? Siapa lagi itu? Donald Trump contohnya kan? Dan yang mencuri, yang memeras, yang sakau, yang korupsi, semuanya orang-orang yang keluar daripada universiti. Kalau itu nilaian ilmu, kan, jadi rosaklah kita kan. Tapi nilai ilmu dalam agama kita, makin dia berilmu, apa pun dia belajar, kan, dia akan menemui suatu titik untuk dia merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ego lah kan. Allah beri kepada kita sedikit ilmu ni sebagai ujian dia sebenarnya. Macam mana cerita apa tu minggu yang dulu, kisah Ashabul Kahfi, Nabi Musa belajar dengan Khidir. Ingat tak? Yang pertama sekali tu, bila nyebrang laut, apa yang menenggik kat ujung? Lupa dah. Kan? Orang dulu kata kalau lupa ni banyak makan kepala ikan. Semut pun dia juga, tapi tak kalau nak makan semut. Burung hinggap dekat ujung tu. Kata Haider tengok tu, tengok burung kat ujung tu, dia kata. Dia haus apa? Pagut air tu, apa? Patuk air tu. 3 kali patuk, kenyang terbang. Air banyak lagi tak? Banyak. Nak menunjukkan kepada kita siapa kita kat dunia ni. Kan? Kalau dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi dululah. Ini nak kena terangkan daripada awal ni supaya kita ada pegangan kan, dan tidak tersilap memberi apa dia penafsiran kepada kenapa Tuhan melarang kita dan mengancam kepada orang yang menumpahkan darah sama diri sendiri ataupun orang lain. Okey, boleh. Kemudian allati haramallahu illa bil haqq, seorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Mesti ada sebab. Okay. Macam tadi lah, sebab mempertahankan diri. Macam saudara kita yang ada di Palestin, Hamas, kan, mempertahankan diri. Ada mereka serang. Kan, yang kata dia Hamas serang dulu itu adalah fitnah yang sangat besar. Tuan-tuan tengok, hari gencatan senjata masih lagi berlaku. Berapa orang yang telah mati dibunuh oleh Israel, Zionis ni. Dan kuasa sekutu mereka yang besar kata apa dia, itu hak dia. Padahal siapa kacau dan ganggu dia? Cuma dengan alasan mereka rasa terancam. Tapi kalau terancam, bunuhlah. Siapa? Orang yang sepatutnya tak dibunuh orang awam. Dan hari ini saya tak tahu benar ataupun tidak.
Buaya pun jadi mangsa dibunuh. Otak dia ni dah tak dapat terima. Kan? Kerja dia apa dia? Mana yang mengancam, bunuh. Tak kena siapa pun. Kan? Sampai buaya pun jadi mangsa. Kan keteruknya manusia, tuan-tuan. Takutnya melampaui batas. Kan? Yang begitulah. Kemudian wa man qutila mazluma, dan siapa yang dibunuh secara zalim. Zalim ni tuan-tuan fahamlah, kan? Maknanya dibunuh secara yang tidak hak, tak ada pasal-pasal sebut kita, kan. Geram dengan orang, pergi langgar, kan? Membunuhlah. Itu kita akan sebut. Sebenarnya tajuk ni berat sikit lah, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tengok tajuk ni, kita baca je, kan. Tapi tak apalah, saya ambil sedikit penerangan secara umum supaya kita jangan ambil sambil lewa. Bunuh tu dah last lah tu. Sebelum membunuh tu dia ada apa dia? Dia ada muqaddimah, permulaan-permulaan, bibit-bibit yang menyebabkan kejadian bunuh itu berlaku. Ni yang kita nak tebas ni. Kita nak apa? Panggil? Nak cuba elakkan daripada sampai kepada titik pembunuhan atas sebab-sebab tertentu. Ibu bapa, jangan pelik pada hari ini. Kita nak sebut, jangan pelik. Macam nak sebut tadi, kan, dipanggil normalisasi. Orang buat jahat ni tak kisah dah sekarang ni. Orang yang buat baik ni, dia akan jadi mangsa. Bayangkan pada hari ini, seorang pemberi rasuah dianggap benar dan hero. Saya sebutlah siapa, kan. Pelik dah, berani, cabar mencabar. Satu benda yang di luar daripada nalar manusia. Ada kita kisah, ini orang gila kita cakap. Dia bukan masalah gila. Masalahnya begitulah Rasulullah sebut. Betapa kejamnya akhir zaman ini kepada mereka-mereka yang tidak mau mengambil apa dia, peduli dengan persekitaran yang berlaku dan dengan agama yang sepatutnya mereka ada dan berdiri. Jadi ibu, bapa, kan, kita mengaji ni baguslah, kan. Mengaji ni bagus, pergi mendalah kitab. Yang tak bagus mana? Bila dia mengaji dia tak amal. Itu tak bagus. Rajin tu baguslah, kan. Dan setengah orang kata tak perlu Ustaz ngajilah daripada tak bawa apa. Jangan. Sebab setiap inci daripada perlakuan kita Tuhan akan tanya. Dan tak ada seorang pun yang akan lepas. Tuan-tuan, ibu-ibu, termasuk diri saya, tak akan lepas, kan. Jangan pula bila saya kata lepas ni, cuma je tak payah belajar. Bukan. Maknanya kalau kita mengaji tu ambil peranan untuk apa dia? Menghidupkan ilmu tu. Kalau tak, nanti Tuhan akan tanya kita, kita nak jawab macam mana. Saya nak balik sedikit ke belakang, kan. Sebab tajuk ni kalau kita baca strict menakutkan, kan. Tapi kena tahu. Contohnya seorang yang akan berada di hari kiamat nanti di akhirat setelah dibangunkan. Itu hari milik siapa? Milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan nak kata kat dunia ni bukan milik Allah. Tidak. Tapi di dunia ni Tuhan beri kita akal sebagai pengimbang. Kamu buatlah. Sampai Tuhan kata kamu nak jadi beriman, okey. Kamu nak kafir, nak kufur pun buatlah. Sebab Tuhan dah bagi kepada kita apa dia? Panduan dia melalui Al-Quran, dan diutus seorang Rasul untuk membetulkan persepsi kita supaya kita tak tergelincir daripada petunjuk Allah yang dipanggil huda dan jalan yang lurus yang selalu kita doa dan kita kendaki. Maka bila sampai di akhirat, Maliki Yaumiddin, semuanya tak boleh berbicara kecuali Allah sahaja. Kalau Tuhan tak bagi benar, tak seorang pun boleh bercakap, kan. Sampai satu hadis kita bacakan. Saya ambil sikit je hadis ni. Saya suka nak ulang-ulang ni, kan, supaya kita ingat, kan. Apa hadis tu berkenaan tentang tapak kaki manusia ni tidak akan boleh bergerak. La tazulu qadamul 'abdin yaumil qiyamah, kan. Tidak akan boleh bergerak, atau kama qala, kaki seorang hamba ni di hari akhirat kecuali ditanya kepada dia 4 perkara. Saya nak ambil salah satu di antaranya, kan. Yang kita pun tak kisah, kan. Apa dia? Allah akan tanya kepada kita, daripada mana kamu dapat harta dan bagaimana kamu belanjakannya. Dia tak habis, kan. Kalau kita satu, Tuhan akan tanya, harta tu daripada mana? Betul tak kamu dapat?
dan kamu lakukan dan kamu miliki harta itu secara apa? Itu semua detail Tuhan akan tanya. Kemudian bagaimana kamu melanjakan? Yang kita boleh beli kereta besar sampai 5, 6, 7, 8 buah, kita kata sebab nak elak cukai. Boleh lepas tak soalan tu? Siapa pernah tanya? Di dunia je. Di dunia kita rasa lepas. Sebab LHDN, daripada bagi LHDN lebih baik kita beli kereta. Kenapa kita ambil duit tu untuk sedekah kepada orang atau infak? Dapat juga resip pelepasan cukai. Kenapa kita buat? Kan? Ada satu manusia, rumah dia 150 biji. Sampai dia lupa mana tu rumah. Baru-baru ni pergi rumah tu, dia lupa kod rumah tu. Bagi dia mungkin dia rasa bangga orang tengok terwujud. Ya. Tapi di dunia, di akhirat kamu akan merasai apa yang kamu telah buat dan tidak menguntungkan sesiapa, termasuk diri kamu sendiri. Ibu-ibu yang masak contohnya kan, jangan tak masak lepas ni kan. Masak cukup-cukup makan, jangan membazir. Dan yang buang tu masuk dalam tong sampah, siapa nak jawab? Kita kalau membelikan tak beringat. Ini nak masuk bulan Ramadan kan tak beringat. Ini saya sebut bibit-bibit nak bawa kepada masalah yang lebih besar. Urutan dia tu kan, daripada benda yang kecil. Allah akan tanya setiap benda yang kita buang. Itu sebabnya Rasulullah dalam satu hadis menyebut kepada kita benar apa dia? Benda yang barakah, yang mana kalau kita makan, yang akhir. Supaya jangan tinggal satu bekas pun. Tapi kita bangga. Kalau makan tak habis tu tunjuk kita kaya. Tunjuk kita ni macam-macam lah kan. Nak sebut kepada kita. Kita rasa tak sekarang tuan-tuan? Tak rasa. Sebab kat dunia kamu melantak nak buat apa pun. Cuma siapa yang tak nak ikut pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terima akibatnya. Dan tidak ada siapa pun yang akan bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan kecuali diri kamu sendiri. Sebab masing-masing akan membawa dia punya apa dia punya hasil mahsul yang mereka telah tanam dan akan dituai di hari akhirat. Faqad ja'alna liwalihi sultana, maka sungguh kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Kan? Kalau masuk mahkamah biasanya begitulah. Kan ada pembalasan ke atas orang yang bunuh diri. Kan? Macam sekarang kes-kes budak yang apa Kasarina ke apa nama tu kan. Zara tu kan. Kasarina pula. Ini bukan masalah engkau siapa, guru disiplin ada. Semua akan terlibat. Yang paling buruk siapa yang mempertahankan kemungkaran. Itu yang paling buruk. Kita yang memberi sokongan bukan sokongan, kita nak cari kebenaran. Kalau memang Allahyarham tu ada masalah, buktikan. Di dalam dunia ni kena macam tu. Kalau tidak, siapa yang menyembunyikan, siapa yang bersama, semuanya akan apa dia? Akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia pun mereka tak senang tuan-tuan. Lagilah di hari akhirat. Okey, saya stop, saya berhenti. Ada satu ayat kita selalu baca. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha' kan? Semua orang baca. Dan dijadikan sebagai zikir. Tuan-tuan tengok tak kejadian baru-baru ni? Baru 2 hari menang, Allah cabut nyawa dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Saya bukan nak kata dia tidak baik. InsyaAllah dia orang yang baik. Cuma nak bagi tahu, walaupun kemenangan yang kamu dapat itu sepatutnya kamu ada tanggungjawab untuk melaksanakan. Tapi kalau Tuhan tak nak, Tuhan boleh tarik bila-bila masa saja. Dan tarik ni bukan hanya mati. Tarik ni mungkin kerajaan itu akan jatuh bila dia tidak dapat mempertahankan kuasa yang ada sebab kursi dia tak banyak. Contoh, takkan tak nampak Tuhan bagi petunjuk depan mata kita, buta-buta. Buta-buta tu maknanya terang-terang lah. Kan? Ada siapa nak fikir? Tak ada. Dan mereka cuba mempertahankan sehingga mereka sanggup menggadai maruah dan sanggup berbuat dosa demi mempertahankan kerusi dan punggung mereka. Begitulah. Kan? Itu saya pelik lah. Dia ingat dia siapa? Tuhan kata Al-Mulk. Kita baca dalam surah Mulk tiap-tiap lepas isyak tu apa dia? Tabaraka biadihil mulk. Takkan tak faham. Barakah tu milik siapa? Mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa barakah tu kecil kan kita. Barakah tersebut apa semua. Dah, barakah tu besar. Kalau tak ada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala,
Kita hidup ni semua mati. Kan? Sebab makan tu perlukan keberkahan. Tak apa kita tinggal yang tu. Biadihil mulk. Kan? Di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kuasa hak mutlak. Yang itulah kita nak baca dalam surah Mulk. Bukan hanya setakat dapatkan pahala. Baguslah tu. Kan nak tidur insya Allah dapat tu. Kan? Banyak lagi benda yang kita kena apa dia? Fahami dan pelajari secara mendasar. Jadi Tuhan kata apa dia? Semua tu akan dipulangkan hak. Kalau dia melibatkan individu, maka individu itu akan dihadapkan. Kalau melibatkan keluarga, keluarga akan diberi keputusan untuk memutuskan sesuatu. Yang ni pun kita cerita sebelum ni. Wala yusrif fil qatl. Dan dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu. Innahu kana mansura. Sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuhnya pertolongan menurut hukum syarak. Bunuh, hukumnya bunuh. Jangan melampau. Dah bunuh, terjah pula, ambil batu, hempak pula, tak boleh. Haram hukumnya. Kan? Adalah nanti kisah siapa kita akan sebut kat sini secara umum kan. Kalau koyak telinganya sikit, maka ukur, koyak dia banyak tu. Boleh? It's not easy. Tak semudah tu. Kan? Sebab kita tak buat. Dan kita beri pilihan untuk apa? Bersenang lenang di dunia. Oleh sebab itu orang mencuri dia tak takut. Orang makan rasuah dia tak takut. Memberi dan makan dia tak takut. Orang menindas orang dia tak takut. Sebab apa? Hukum yang Tuhan suruh jalankan dia tak buat. Bila tak buat, dia tidak kesan kepada jiwa manusia. Macam orang akan baca Quran itu apa semua, tapi dia tak baca Quran. Ada kesan pada dia? Tak ada. Ataupun dia baca, tapi tak pernah ambil imbalan untuk memahami dan mengambil pengajaran Quran. Pun serupa juga. Kan? Berat tuan-tuan ibu-ibu. Kan? Termasuklah bila saya nak buat ni tadi, saya nak ngajar ni, saya nak apa? Nak tukar kepada tajuk lain kan. Tapi kita kena sebutlah satu persatu. Okay. Pembunuhan jiwa yang diharamkan oleh Allah merupakan salah satu dosa terbesar setelah kekufuran, syirik. Syirik ni memang tak ada maaf lah kan, kecuali mereka kembali semula dan bertaubat. Okay. Macam orang musyrik Mekah, orang Nasrani, orang Yahudi. Ini tiga grup ni yang paling pelik dalam zaman kehidupan dalam dunia. Musyrik Mekah, dia kata dia tak nak terus direct minta kepada Allah. Dijadikan siapa? Malaikat anak-anak Allah. Musyrik. Okay. Nasrani, dia buat apa? Dia buat apa? Isa. Kan? Dia kata dia salib Isa. Dan bukan setakat tu dijadikan Nabi Allah Isa sebagai anak. Dan ada emak dan ada bapa. Kan? Yahudi, Uzair. Ketiga-tiga ni bukan besar sangat pun orang ikut. Dia kata apa dia? Dia nak jadikan penguat untuk minta dengan Tuhan. Sebab dia kata bila minta dengan Tuhan direct ni belum tentu Tuhan terima. Jadi dia mengandalkan wakil-wakil inilah yang akan minta. Tapi masalahnya wakil-wakil ni Nabi Isa sendiri kalau ikut mereka bunuh. Bila masa dia nak sampaikan? Dia nak tengok malaikat, dia kenal malaikat pun tidak. Tuan-tuan, peradaban. Dan begitu jugalah kita dalam kehidupan dalam dunia ni. Kita melakukan benda yang sama. Bila kita nak berdoa minta sesuatu, kita akan sebut entah nama siapa-siapa dah masuk. Okay. Ada saya baca satu artikel dalam tafsir, dia sebut. Dia kata, cuba tengok manusia ni kan. Di antara Nabi Muhammad dengan Haidir kan? Yang dia kata hidup. Tak ada pun kata hidup. Dia kata, ini sensitif nak kata kepada kita. Dia kata, dia boleh tinggalkan Nabi Muhammad dan dia boleh ikut Haidir. Sedangkan Haidir itu syariat mana dia pakai? Kalau dia ada, mesti zaman Nabi Allah Musa AS. Tuan-tuan, kita ni bila nak beribadah kita dalam keadaan bingung dan kita ikut apa yang orang kata. Lagi-lagi kalau yang kata tu orang yang terkenal dan kita suka ikut. Dan kita tak suka mencari kebenaran. Itu sebabnya kena belajar. Bila belajar ni, kita ada apa dia? Mikias, timbangan. Yang mana sepatutnya yang kita buat dan yang mana sepatutnya kita tinggalkan. Ini benda yang serius, ada sebut ni kan. Sebab sehingga hari ini masih lagi ada orang yang sebegitu. Kan? Sehingga dia kata, aku ada syekh, aku ada guru. Untuk guru aku ni, kalau nak mati, kalau tuan-tuan ingat kisah siapa dulu? Yang ada periuk besar lah, benar ni? Dengan teko besar. Ayah Pin. Dan tentu Ayah Pin. Siapa pengikut dia?
Bukan orang alang-alang ni. Alang-alang ni biasa je, dia tak pandang pun. Profesor semua sekali. Dia kata senang je, siapa yang nak mati kena panggil dia. Sebab dengan dia meludah ke atas mayat itu, dia akan terlindung daripada apa dia? Kebal. Daripada soalan-soalan malaikat dalam kubur. Kita kata gila lah, ramai pengikut dia. Dan kalau kita kata orang tak pandai, profesor semua sekali ikut dia. Dan termasuklah yang terjadi baru-baru ni apabila diselongkar di Choket Road kan. Siapa mereka? Siapa tuan-tuan? Ada tukang tangkap ikan. Ada ni yang tak ada. Semua profesor, doktor pakar. Kalau kita meletakkan kepandaian begitu, tak. Sepatutnya makin mereka pandai, makin takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ada satu profesor di UKM kan. Dia memang pakar kajian apa ni, langit dan bintang apa semua kan. Bila dia tahu bahawasanya apa yang dibuat selama ni membelakangkan Al-Quran, dia kata selepas daripada saya tidak akan bercakap kecuali ada ayat pendalilan dan bukti, baru saya akan bercakap. Orang macam ni tak terkenal lah, dia tak glamour. Serupalah zaman dulu, siapa yang berpegang kepada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dihina, mereka akan diseksa. Itu bunga kepada perbahasan kita. Lagi insya-Allah. Kemudian ada satu hadis sebut kepada kita. Hadis tu menyebut berkenaan tentang, saya terjemahkanlah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Sahabat pun bertanyalah, wahai Rasulullah, apa dia dosa-dosa yang membinasakan itu? Maka Nabi pun menjawab, pertama sekali menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, sihir. Dia nak lawan Nabi Musa, ceritalah yang paling ni kan. Dia kata Nabi Musa ni kaki sihir. Dia tak boleh jatuhkan Nabi Muhammad sebab nak mengalahkan Quran tu tak ada bahasa yang boleh menandingi. Dia kata Nabi Muhammad gila. Dan Nabi Muhammad cipta dan reka sendiri kan, Al-Quran. Sihir. Maknanya apa dia? Dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, waqatalun nafs allati haramallah illa bil haqq. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang ada sebabnya. Yang keseterusnya, makan riba. Kemudian memakan harta anak yatim. Melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh wanita yang beriman lagi suci dan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina. Saya tak akan ulang, cuma saya nak baca saja. Dan pembunuhan ni sah, boleh. Ada tindakan yang diperbolehkan oleh syarak. Dalam surah Al-Ma'idah 32. Man qatala nafsan bighairi nafs, sesiapa yang bunuh seorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi. Tuan-tuan, tadi saya sebut sikit kan tentang tabarakallazi biyadihil mulk. Tuhan juga sebut kefasadan yang berlaku dalam muka bumi ini disebabkan oleh apa? Bi'aidin nas, dengan tangan manusia. Kat sini okeylah, kita pandang ni sebagai fenomena alam. Cuba tuan-tuan tengok sekarang yang berlaku di Sumatera dengan Aceh. Tak apa, yang kat bawah tu kita kata sebab air sungai. Tu, yang kat atas gunung banjir di Sumatera. Masuk akal tak? Nampak tinggi tu. Dan lepas tu banjir pula disebabkan apa dia? Lombokkan kayu yang sangat banyak. Siapa kena kayu tu mesti qalu inna lillahnya, bukan di sebatang, beribu batang. Jadi saya baca salah satu di antara sebab kemarin dia cerita, disebabkan apa dia? Kelulusan sangat mudah, yang penting duit masuk, rasuah. Yang kedua, nak dapat kayu tua ditebang yang muda ni supaya mudah nak keluarkan kayu tu. Jadi kayu yang habis, yang melonggok ni kayu yang tidak sempat dikutip sebab dia masih lagi muda dan dahulukan kayu. Itu salah satu di antara. Disebabkan apa dia? Ni, tangan yang menanda tangan. Bukan dia pergi tangan ni. Dengan sebab tanda tangan ni lah lori boleh masuk. Tangan juga yang buat lori tu masuk.
yang boleh tebang tangan juga. Tapi kesemua tangan-tangan ni, dia tidak akan boleh melepasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan ni mulk, memiliki kesemua tangan-tangan kita yang ada. Ya ke? Kan? Saya tak nak salah tuan-tuan, jangan pula tengok yang baru-baru ni kan, yang kata Allah ni dah meresap dalam jiwa kita, maka dia kata Anallah. Bukan tu saya nak sebut. Saya nak sebut bahawasanya Allah nak kata setiap kekuasaan yang ada pada tangan ini ni dan kita ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Tuhan berkuasa ke atasnya. Tak ada pun ustaz, kalau sakit kena gout, boleh buat apa tangan kita? Contoh nak sebutkan. Banyak lagi lah contoh-contohnya. Dan yang paling besar, besok di hari akhirat tangan ini akan dipertanggungjawabkan dan dia akan bercakap. Sahib tangan ni akan dibisukan, direjaikan. Tu nak kata kepada kita, kan, orang yang terlibat tanpa sebab ni, mereka ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu surah Al-Maidah baca tidak? Surah separuh. Aw fasadun fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nas jami'a. Dan seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Pembunuhan yang dilakukan dengan alasan yang benar, seperti membunuh musuh, murtad, pelaku zina, perompak dan pembunuh sebagai qisas, balasan kepada mereka. Satu hadis lagi sebut kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyebut kepada kita, maksudnya tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Pertama, orang yang berzina setelah menikah, mana kahwin lah. Ini tak ada, ini hukumnya rejam. Maka berkata Rasulullah, fa'innahu yurjam, maka ia direjam. Dan seorang laki-laki yang keluar untuk memerangi Allah dan Rasulnya, orang kafir lah tuan-tuan, memerangi Allah dan Rasulnya, maka mereka harus dibunuh, disalib atau dibuang dari negeri tersebut. Seseorang yang membunuh orang lain, maka harus dihukum mati kerana membunuh. Masuk waktu dah? 5 minit. 5 minit cukuplah saya simpulkan. Jenis-jenis pembunuhan. Kalau tak dapat nanti boleh tengok rakaman akhir. Sebab dia rakam. Saya buat kesimpulan. Kalau malas sangat, Google lah. Tapi Google, kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan kena tanyalah orang-orang yang boleh memperjelaskan kepada kita. Okey, jenis-jenis pembunuhan. Pertama, dipanggil pembunuhan sengaja. Pembunuhan yang dilakukan dengan niat dan alat yang mematikan. Pelaku memiliki kesedaran penuh dan bertujuan memang nak membunuh. Ini yang kita bawa surah An-Nisa yang tadi kan. Cuba tengok semula surah An-Nisa surah 4 ayat yang ke-93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa lanahu addalahu azaban azima. Dan siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, maka fajazauhu, maka balasannya ialah apa? Neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Apa beza an-nar dengan Jahannam? Tak boleh jawab. An-nar dengan Jahannam. An-nar neraka, Jahannam salah satu. Betul. Siapa boleh jawab, insya-Allah kita belanja dia. Macam biasa makan kat bawah. Kalau malas, buka AI. AI macam mana? Apa beza tadi kat situ? An-nar dengan Jahannam. Okey, jadi saya tak payah jawab lah. Tonton tengok sendiri. Itu baru sikit tu. Saya tak tanya lagi lah. Yang lepas-lepas tu dah confirm lupa punya. Itu sebabnya penting tuan-tuan kena ada kitab sendiri, buka Quran sebelah tu dan lipat sama-sama. Ini khas untuk 77 cabang iman menurut Al-Quran dan tanda kat tepi tu. Kan?
Kalau ada kata saya tak ada, kan, tak sihat ke, atau saya meninggal ke, dah boleh ada anak murid daripada surah Dagang Avenue ni yang mengajar 77 cabang iman menurut Al-Quran dan hadis. Imam Bukhari sebut apa dia dalam satu hadis? Dia kata dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada orang tua. Berdurhaka kepada orang tua, dosa besar je. Ada sebagian ulama kata bertikai dengan mak bapak kita pasal selipar pun tak boleh. Kita lagilah hentak pintu, dosa, tak dapat rahmat Tuhan. Kan? Bukan budak-budak dah tua, kan? Mak dia tak nak masak, kan? Dia balik letih, dia marah mak dia. Mak dia tak ingat, saya balik kerja, mak kamu bukan tukang masak. Hentak kaki pula tu ada lonceng kan, dah macam orang nari ke atas. Rumah elok-elok kuat, tiba-tiba nak runtuh sebab hentakan kaki dia. Anak seperti ini tuan-tuan tidak dapat rahmat. Bahkan hidup dia azab dalam dunia ni. Itu sebab dia kerja mati-matian tapi tak pernah sempurna. Budak sekarang nak beli kereta pun tak mampu, contohlah. Nak beli kereta pun tak mampu. Orang dulu beli kereta cash, second hand pun tak apalah, beli cash. Sekarang kereta baru, hutang suruh bapak dan mak bayar. Apa guna mak abah ada pencen? Tolonglah kita sikit. Kamu hidup jadi orang besar, sekolah, belajar, dia pun nak untung. Saya ambil sikit lah, kan? Jangan pernah mengecewakan orang tua. Mak bapak kita tak minta duit pun, tapi kalau kita beri satu penghormatan kepada dia, oh subhanallah, terasa tuan-tuan. Saya tak ada mak dan bapak, anak yatim lah, yatim dan piatu. Dan berkata dusta, atau beliau bersabda kesaksian palsu. Kan? Ni jangan suka menyokong orang tertentu tanpa sebab. Demi kawan, dia salah, katakan salah. Kalau saya cakap macam tu ustaz, miss lah besok minum pagi. Kerana secawan teh kita sanggup menggadai maruah kita. Jaga. Saksi palsu ni begitu juga. Pada dasar pemilihan pemimpinan begitu juga. Kan? Saya sebut dulu kan. Daripada sekecil-kecilnya memilih ketua lorong, kan? Ketua taman, ketua JKKKK yang banyak K tu, kan? Sampai KO, sehinggalah masjid dan surau. Semuanya ada dia punya imbalan dia. Kan? Bukanlah saya nak kata pemilih tu semuanya orang tak betul, tak. Berhati-hati dengan persaksian kita. Tuhan akan tanya. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, dilakukan tanpa niat membunuh namun menggunakan alat yang dapat membahayakan dan akhirnya menyebabkan kematian. Contohnya apa, Syekh? Mengacukan pistol. Rasul larang kan? Mengacukan benda tajam. Rasul larang. Bukan setakat dengan manusia. Kita nak sembelih korban, kejap lagi kau matilah dengan ni. Makruh. Dan setengah kata berdosa. Sehingga nak sembelih itu pun apa dia? Kalau sebelah macam belah, kena tutup. Tak mau jadikan dia stres. Dia mana ada akal ustaz? Kalau kau jadi lembu, kau tahulah ketika itu. Contoh nak sebut kepada kita, kasarnya, bukan kasar bahasa. Kalau kita nyelit-nyelit, orang tak faham. Kan? Tu Rasulullah bagi kepada kita benda. Sebab orang, saya sebut bukan, orang bila sebut sunnah ni kan benda yang kecil, benda yang tak payah hiraukan. Dia tak tahu sunnah ni menampung benda-benda ketirisan dalam setiap perbuatan wajib kita. Noktah tu saya tinggal sebab nak azan. Ketiga, pembunuhan tersalah, terjadi kerana kesalahan atau kelalaian tanpa usul disengajakan untuk membunuh. Yang ni tak kena mengenai yang satu dengan yang dua. Memang ni tak sengaja. Kan? Contohnya, dia nak pergi, contohnya apa? Nak katuk orang tu, terkatuk orang lain. Orang tu memang yang sepatutnya lah, contoh. Yang saya akan bawa pada minggu yang akan datang, insya-Allah. Dan pada masa akan datang, minggu depan kita sambung sedikit noktah nombor 2, nombor 3 yang saya tinggal tadi, dan kita akan masuk tajuk yang ke-38, menahan tangan daripada harta tertentu. Nak nyatakan kepada kita, jangan ambil hak orang tanpa sebab. Ini sangat penting sebab sering berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang dijenamakan kepada agama. Itu yang masalah tu. Okey, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah dan silap daripada kesalahan saya sebagai manusia.
Kita sudahi dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia?